di dalam parlimen, kerajaan pusat beritahu bahawa peruntukan untuk negeri Sabah bagi membaiki jalan-jalan kampung di negeri Sabah pada tahun 2013 bernilai 62 juta ringgit sahaja. Tak cukup. Saya datang daripada negeri Selangor. Peruntukan nak selenggara jalan, road maintenance, setahun 400 juta. Selangor kecil daripada Sabah. Tetapi Sabah yang kononnya fixed deposit UMNO, yang kononnya ketua menterinya UMNO, pemimpinnya UMNO, rakyat didahulukan, janji ditepati. Peruntukan jalan 62 juta ringgit. Kerana apa? Perdana Menteri marah dengan orang Sabah kerana daripada maklum balas yang diterima, orang Sabah nak tolak UMNO dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi dia beritahu kepada rakyat Sabah, okey, kamu nak sokong Pakatan Rakyat, aku hukum kamu, aku bagi hanya 62 juta, kamu tidak dapat baiki jalan. Ini budaya jijik kotor UMNO. Saya lihat, saya pergi Kinabatangan, teruk sekali. Jalan berlubang-lubang. Pergi Beluran begitu juga. Saya beritahu Tamrin, sakit pinggang saya. Musaman dia tak tahu jalan berlubang sebab dia naik helikopter. Mana dia tahu jalan berlubang? Dia naik, turun. Naik, turun. Tak lama lagi turun, tak naik-naik.